Assalamualaikum semua. Jom kita masak ayam gulai siam. Kisar bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, cili merah, cili hijau, ketumbar, kunyit hidup atau serbuk kunyit. Tuang dalam periuk. Masukkan serai. Masukkan ayam. Kacau sebati. Masukkan air limau nipis dan asam keping. Tutup periuk dan biarkan ayam masak. Masukkan gula, garam dan perasa. Masukkan asam jawa. Masuk daun limau purut dan santan. Siap. Selamat mencuba.